Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Khabar semua, harap semua berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Selamat datang ke channel The MSN Fast. Dan pada hari ini kita akan teruskan dengan siri perkongsian kita Walk the Talk yang ke-126. So jangan lupa like, share dan subscribe channel ini untuk mendapatkan video yang terbaru. Baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita sudah masuk ke bulan Mei 2025 dan tidak lambat saya ucapkan selamat Hari Pekerja 2026 kepada semua. Dan pada hari ini saya akan berkongsikan dengan rakan-rakan semua apakah event-event yang akan berlangsung sepanjang bulan Mei ini. So jadinya kita akan rujuk kepada kalender kita, kalender inovasi yang kita telah hasilkan, dan kita akan lihat apakah aktiviti inovasi yang ada sepanjang bulan ini. Saya juga ingin mohon maaf sepanjang bulan 4, bulan April 2026 saya tidak berkesempatan untuk berkongsi dengan rakan-rakan semua event-event kita sepanjang bulan April 2026 ya. Tapi tak apa, kita teruskan untuk bulan ini. Semoga kita terus komit walaupun kita banyak tugasan haki kita banyak kerja kita kena terus bersemangat untuk terus berinovasi, terus berkarya supaya kita dapat terus menikmati kehidupan sebagai seorang guru dalam satu bidang yang amat uh, kurang diambil perhatian. Okay, so kita teruskan untuk melihat kalender kita. Baik rakan-rakan sekalian, kita lihat ini adalah kalender inovasi kita. Kita dah share dengan rakan-rakan semua dan alhamdulillah saya lihat ada rakan guru yang melihat yang sudi untuk menjengah ke kalender ini untuk mengetahui apakah event-event yang ada sepanjang 2026. So kita review sikit ni bulan 1 kita dah selesai semua event tersebut. Event bulan 2 adalah bulan yang paling banyak event inovasi. Terusnya bulan 3 juga sama. Time ni tengah panas. Semua penganjur-penganjur tengah share semua aktiviti inovasi dia. Dan kita dah juga lepas bulan 4 dan event yang paling hampir bulan 4 ialah semalam 30 hari bulan April 2026 MIXX 2026. Dan kita menjengah kepada kalender bulan 5. Ini adalah kalender sepanjang bulan 5 ini, 2026. Dan kita lihat dekat sini ada 2, 4, 6, 7. Ada 7 event yang berlangsung sepanjang bulan ini. Sekiranya ada event yang lain, insyaAllah kita akan cuba update. Walau bagaimanapun kebiasaannya untuk event-event yang dah disenaraikan, biasanya mereka dah senaraikan lebih awal sebelum bulan 5 ni. Biasanya dah keluarkan iklan tu pada bulan 3, bulan 4, bulan 1. So lebih awal. So bulan 5 ni biasanya adalah tarikh-tarikh akhir untuk mendaftar ataupun menghantar apa saja dokumen yang diperlukan oleh pihak penganjur. Baik rakan-rakan sekalian, kita lihat dahulu event-event yang ada. Kita lihat pada 6 hari bulan 5 kita ada Exist 2026. Okay. Exist 2026. 8 hari bulan 5 kita ada IVCCII 2026. Seterusnya kita ada MIIEX 2026 yang berlangsung pada 15 Mei. Pada tarikh yang sama juga kita ada iAchieve 2026. Tarikh yang sama juga kita ada Eventa 2026. Pada 30 Mei 2026 kita ada Innovac 5.0 2026 dan pada hari yang terakhir bulan Mei iaitu 31 Mei 2026 kita ada ICE TSD 2026. So kalau rakan-rakan lihat sini dekat kalender ni bukan setakat saya sediakan senarai event yang ada, kita juga boleh lihat kat kalender ini tarikh-tarikh penting yang ada di sini. Seperti kita lihat kat sini 6 hari bulan jatuhnya pada hari Rabu. Untuk Exist pada 8 hari bulan jatuhnya pada hari Jumaat untuk ICC 2026. Untuk 3 event yang serentak berlangsung iaitu pada 15
Mei pada hari Jumaat. Kita ada MIIEX 2026, iAchieve 2026 dan juga Eventa 2026. Dan pada 30 hari bulan Mei 2026 jatuhnya pada hari Sabtu kita ada Innovec 5.0 dan 31 Mei 2026 kita ada ICE TSD 2026. So rakan-rakan semua, saya ingatkan tarikh-tarikh penting ini. Tarikh-tarikh ini adalah tarikh-tarikh akhir mendaftar. Biasanya saya akan letakkan tarikh-tarikh akhir di dalam kalender ini. So jadinya rakan-rakan semua boleh untuk linkkan ataupun rakan-rakan boleh boleh daftarkan dalam Google Calendar masing-masing sebagai reminder pada rakan-rakan. Selalunya saya akan buat seminggu awal supaya saya dapat tahu, pada 6 hari bulan ni saya kena hantar sesuatu. Okay. Baik rakan-rakan sekalian, kita lihat kepada apakah event dia. Saya di sini untuk makluman semua, untuk setiap aktiviti yang saya linkkan dalam kalender tersebut, saya linkkan kepada blog saya. So, rakan-rakan boleh rujuk pada blog saya terlebih dahulu dan kemudian boleh refer kepada pihak penganjur tentang event tersebut. Ya, ini adalah AZIS 2026 International AI Future Competition. So, kat sini ada event dia. So, submission date dia 9 Mei. Okay, dan platformnya adalah TikTok, Instagram. Participation is free to everyone. Macam mana kita nak participate, create an AI generated image based on your future of your nation in the STEM field. Okay, dan ini adalah perkara-perkara yang diperlukan oleh pihak penganjur. Baik, seterusnya kita lihat kepada event yang seterusnya, iaitu International Virtual Competition of Creative and Innovative Idea IVCCI 2026, di mana event ini dia perlu registered pada 8 Mei dan kita kena hantar extended extract pada 11 Mei. Sebab pada bulan ini juga 16 Mei kita akan mendapat result daripada pihak penganjur. So rakan-rakan kalau nak tahu berkenaan dengan pertandingan ini, rakan-rakan boleh klik saja link ini untuk mendapatkan detail berkenaan dengan keperluan oleh pihak penganjur. Baik, seterusnya ini adalah event yang ketiga, International Allied Health Conference in Innovation and Excellence 2026, iAchieve 2026. Ini fokus dianjurkan oleh Fakulti Kesihatan, Sains Kesihatan oleh daripada UKM, dan juga dia fokus kepada kesihatan, air sihat dia kasi. So, jadinya kalau rakan-rakan ada buat innovation berkenaan dengan kesihatan, boleh sertai event ini. Terusnya kita ada Eventa, ya, Eventa 2026. So untuk event ini apa yang ada, dia akan ditutup pada 15 Mei. Event ini diadakan secara atas talian, terbuka kepada semua peringkat, ada untuk primary, secondary, higher education, lecturers and also professionals. So untuk pendaftaran, rakan-rakan boleh pergi ke Google Form yang disediakan di bawah, di bahagian bawah dalam hebahan blog ini. Baik, seterusnya kita lihat kepada event yang kedua terakhir, iaitu Innovec 2025. So dari sini kita lihat untuk kategori kita ada Junior Innovator, Star Innovator. Untuk Junior untuk sekolah rendah, Star Innovator untuk sekolah menengah, Nova Innovator untuk universiti, Diamond Innovator untuk professional, Best Teaching Practice untuk guru. So ini terbuka, kalau cikgu-cikgu ada yang berminat nak menyertai, silakan, sebab kita ada kategori khas oleh pihak penganjur. So kat sini kalau rakan-rakan okey, sekarang ni kita dapat lihat, kalau kita lihat di sini markah PAJSK insya-Allah akan dapat, sebab permohonan sedang diproses. Kalau rakan-rakan berminat boleh register dekat Registro Invec 5, okey. Baik, dan seterusnya untuk event yang terakhir bagi bulan Mei 2026 adalah ICE TSD 2026 Innovation and Invention Competition. So dekat sini dia kena share saja idea aktiviti kita dan juga kena sediakan video 3 minit. Ya, apa yang kita kena buat, kita kena sediakan recording video inovasi kita selama 3 minit saja dan juga kita tunjukkan innovation kita. Dan siapa yang boleh sertai?
Okey, yang boleh sertai hanya satu kategori saja, iaitu pelajar-pelajar undergraduates. Maksudnya pelajar-pelajar diploma dan juga pelajar-pelajar bachelor degree. Master, PhD, sorry sebab you are postgraduate. Okey, yang undergraduate, yang ini saja, kategori ini saja yang digalakkan sertai. So kat sini ada beberapa uh, tema yang rakan-rakan boleh sertai dan ada fee diperlukan. Untuk penyertaan lokal, anda perlu sediakan pembayaran sebanyak RM100, dan kalau penyertaan daripada international, anda akan bayar sebanyak $20. So rakan-rakan kalau nak sertai, boleh sertai melalui link yang disediakan pada bahagian bawah hebahan ini. Rakan-rakan sekalian, setakat itu saja perkongsian saya pada hari ini. Kalau rakan-rakan nak tahu lebih lanjut berkenaan setiap event yang ada, rakan-rakan boleh saja klik pada link dan dia akan redirect kepada website yang disediakan oleh pihak penganjur. So, setakat itu saja perkongsian dari saya. Semoga kita bertemu dalam siri akan datang. So check it out untuk siri Walk the Talk yang ke-127. InsyaAllah kita akan buat book review pada siri tersebut. So kita jumpa lagi dalam siri akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi